Presiden PKR ni ada penasihat ke? Hari ni saya tak nak cerita pasal parti bersama. Saya cerita pasal PKR pula. Orang kata siapa-siapa sentuh Presiden atau timbalan Presiden PKR, garanti AMK dan ceplos-ceplos serang berjemaah. Tapi terpulanglah pada korang sama ada nak anggap video ni sebagai nasihat atau kecaman. Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, follow saya, komen, like dan yang paling penting, repost video ni. Dalam tentera, pegawai memerintah atau commanding officer, CO, command the battalion. Penolong pegawai memerintah, second in command atau lebih dikenali sebagai 2IC, runs the battalion. Dalam banyak hal, 2IC akan menasihati CO dalam membuat keputusan. Dalam PKR pun saya rasa sama. Timbalan Presiden runs the party dan menasihati Presiden. Lagipun Presiden PKR mungkin terlalu sibuk sebagai Perdana Menteri. Hari ini cerita pasal PKR dan ahli-ahli PKR sahaja. Bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, bukan ahli-ahli PKR sebagai ahli parlimen. Terus terang saya katakan, dulu saya kagum dengan PKR. Salah satu perkara yang saya kagum adalah ahli-ahli bebas bersuara. Itu yang membezakan PKR dengan UMNO dan PAS pada ketika itu. Walaupun bebas bersuara dalam parti, tetapi ada batasan dan dilakukan secara berfakta, berdisiplin dan tidak berasaskan fitnah atau tomahan. Saya percaya, korang pun perasan, sejak akhir-akhir ni, ahli-ahli PKR bebas bersuara di luar parti. Kita tengok dulu, saudara Rafizi Ramli dan saudara Nik Nazmi. Sekarang ni pula, ada ramai lagi ahli parti yang bersuara di luar parti. YB Wong Chen, YB Roziah, YB Zahir, YB Bakhtiar, YB Chen Chong, YB SK7 dan YB Hassan Karim. Pada awalnya, saya tidak setuju dengan tindakan mereka yang bersuara di luar parti kerana melanggar etika berparti. Tapi bila PKR hanya minta surat tunjuk sebab tanpa sebarang tindakan disiplin, saya mula pelik dan tertanya-tanya. Apa dah jadi dengan PKR ni? Sebuah parti yang matang bukan parti yang tiada kritikan langsung, tetapi parti yang mampu menguruskan kritikan dengan baik. Kritikan yang membina boleh menjadi aset kepada kerajaan. Saya dan mungkin juga ramai lagi rakyat Malaysia merasakan bahawa saluran dalaman parti sudah tidak berfungsi dengan baik. Sebab tu mereka terpaksa bersuara di luar parti. Apabila parti pula tidak mengambil apa-apa tindakan disiplin, seolah-olah mengesahkan sangkaan kami tadi dan dalam masa yang sama menunjukkan kelemahan parti. Habis tu, apa PKR patut buat? Kalau tanya ceplos-ceplos, bertambah jahanam lah. Okeylah, saya bagi cadangan pada timbalan Presiden PKR untuk menasihati Presiden. Perkara paling penting kena buat adalah kuatkan parti dan buang sangkaan rakyat bahawa PKR adalah lemah. Dua perkara ni kena buat dengan segera. Pertama, uruskan saluran perbezaan pandangan dalam parti dengan betul. Kedua, ambil tindakan tegas pada mereka yang melanggar disiplin parti. Kalau perlu pecat, pecat saja. Kalau kita biarkan virus dalam komputer, lama-lama the whole system akan jahanam. Lebih baik timbalan Presiden fokus kuatkan parti daripada fokus pada sistem trust. Sistem trust tu serah saja pada ramanan. Sekurang-kurangnya ada juga function dia. Lagi satu, tolong bagi tahu dekat Presiden PKR merangkap Perdana Menteri. Tindakan menyekat peruntukan ahli parlimen bukan satu tindakan yang bijak, tapi satu tindakan level ceplos. Tindakan yang tegas adalah pecat dan bina kekuatan parti. Sebelum saya nak tutup, saya nak cerita sikit pasal parti bersama. Tunggu kejap, saya nak tukar baju dulu.
Korang tahu tak, Parti Bersama pandang serius dalam isu disiplin ahli. Ada ahli Parti Bersama yang bertanding di PRN Negeri Sembilan atas Parti Bersatu. Tindakan pecat terus diambil. Korang nampak tak ketegasan dan kekuatan Parti Bersama? Sebagai seorang veteran tentera, tindakan tegas macam ni memang kena dengan jiwa saya. Akhir sekali, jom kita sertai Parti Bersama. Boleh scan QR code yang saya tunjuk ni. Suara itu hak, tapi menjaga organisasi itu tanggungjawab. Dalam strategi, disiplin adalah kekuatan. Parti yang kuat bukan kerana semua berfikir sama, tetapi kerana semua bergerak ke arah yang sama. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.